Di sebuah desa tenang di Permatang Pauh, Pulau Pinang, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak menjadi sinar harapan kepada keluarga dan warga sekolahnya. Diputrakan pada tanggal 27 Jun 2013, anak kedua dalam sebuah keluarga yang penuh kasih sayang ini mewarisi keteguhan semangat daripada ayahnya, Razman Effendi bin Abdul Rahim, serta kelembutan budi daripada ibunya, Izbarina binti Muhammad Khairat. Beliau membesar dengan cita-cita yang jelas untuk bergelar jurutera yang berjaya dan berbakti pada masyarakat. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan minat mendalam dalam bidang sukan, khususnya bola sepak. Namun, lebih daripada itu, beliau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola utama dalam hidupnya. Kata-kata inspirasi yang menjadi pegangan hidupnya, maju ke hadapan, jangan menoleh ke belakang, menjadi semangat yang membakar jiwa dan langkahnya. Dari sudut kepimpinan di SK Bertam Indah, bakatnya mula menyerlah apabila beliau dilantik sebagai ketua pengawas sekaligus memegang jawatan ketua murid di SK Bertam Indah. Kepimpinannya bukan sekadar simbol tetapi bukti kepercayaan warga sekolah terhadap kewibawaannya. Tidak terhenti di situ, beliau turut diberi amanah sebagai pengerusi Kelab Rukun Negara, satu jawatan yang menuntut kefahaman mendalam tentang nilai kenegaraan dan semangat perpaduan. Sebagai seorang murid yang aktif, beliau juga merupakan ahli kelab olahraga, ahli tunas kadet remaja sekolah serta ketua Rumah Kuning. Semua ini mencerminkan keseimbangan antara akademik, disiplin dan semangat berpasukan yang menjadi teras kejayaannya. Antara pencapaian cemerlang yang dicapai beliau adalah meraih tempat ketiga dalam pertandingan SKBI Sangkuiran peringkat kebangsaan 2025, membuktikan keupayaannya bersaing di pentas besar. Seterusnya, penyertaan dalam Carnival STEM Battle Mode di peringkat negeri menunjukkan minatnya dalam bidang sains dan teknologi. Penyertaan dalam pertandingan ruai sambutan Madura Rasul di peringkat daerah menggabungkan kreativiti dengan semangat keagamaan. Tempat ketiga dalam acara 4x200 meter semasa kejohanan sukan tahunan SK Bertam Indah memperlihatkan kekuatan fizikal dan semangat kesukanan. Tingkat emas dalam pertandingan inovasi SDG Inozilla sempena Festival Idea Pulau Pinang 2025, anjuran Universiti Sains Malaysia USM kategori perkumpulan bukti daya inovasi dan kerjasama yang mantap. Meraih tempat keempat dalam pertandingan IoT Spark Challenge anjuran SSTP JPN Pulau Pinang dan SK Penaga peringkat daerah memperkukuh peranan beliau dalam teknologi dan kepimpinan. Tempat ketiga dalam Green Model City peringkat negeri sempena program Simfoni Perpaduan Malaysia anjuran Universiti Teknologi Malaysia. Secara tuntasnya, tokoh ini bukan sekadar seorang pelajar biasa. Beliau adalah simbol harapan, semangat dan masa depan yang gemilang. Dengan gabungan nilai murni, kepimpinan yang mantap serta pencapaian yang membanggakan, anak ini sedang melangkah jejak untuk menjadi seorang jurutera yang bukan sahaja bijak tetapi berjiwa besar, seorang anak bangsa yang bakal mengangkat nama sekolah, negeri dan negara ke persada dunia. Beliau yang dimaksudkan ialah Emerizki Rafa bin Razman Effendi dari kelas 6 UKM.